Set. Nak kena. Oh. Engkau sedar. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak mancing haruan dekat satu spot bersama dengan adik ipar aku. Ni spot dia lah. Spot tu berada di Negeri Sembilan Gua Mencing. So hari ni sekarang ni tengah hujan. Kau boleh nampak lah tengah hujan. Tunggu hujan reda sikit, nanti baru kita akan turun mancing lah. Okay, hari ni aku nak try guna satu road daripada Rentaka, iaitu Black Heart. Road ni road lokal lah. Ada sahabat aku recommendkan untuk cuba. Okay, aku akan cuba road tu lah. Aku pernah try road tu, mancing haruan sebelum ni. Aku pegang dengan Shimano Maintain MDC aku yang baru. Nanti hujan habis, kita pergi mancing. Okay guys, let's go. Tengok sampai habis. Okay guys, aku hari ni menggunakan SP SP ni murah je. Korang boleh check dekat beg kuning lah. Macam-macam colour ada. Aku nak try mancing haruan hari ni. Okay, jom. Dia muntahkan balik guys. Ini haruan memanja betul. Tak kena dengan dia punya tu, memang dia muntahkan balik Ya Allah, kenapa hari ni semua tak lekat ni? Kena pandai pujuk sini. Set guys. Alhamdulillah. Mantap. Okey.
lekat guys. Putus ekornya. Aduh, ekornya putus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Turun kasar guys. Ikut sampai sini lah. Bawah ni pun sedap juga. Ha? Bawah ni pun sedap juga. Saiz kecil banyak. Belah-belah atas time dia makan tu besar-besar buih tu. Jadi actually beli SP baru itu. Halo? SP baru tu. SP baru tu warna merah tu tak mau lah dia. Tengok sampai putus SP aku tengah badan ni ekor kena kepas lah. Dia nak hijau jugalah dia punya ni. Dia nak ada ekor yang ada colour. Merah jadi juga merah. Dia nak ekor macam tu lah. Di tepi. Kecil-kecil pun tu main. Di tepi. Habis hujung tadi ada melampau besar-besar. Tahu apa? Aku kat sini tadi. Oh. Mana tak sofrok lah. Lucut pula. Ada? Ya. Tapi dah buka karat. Boleh pakai you. Tadi sekor kasar betul lah. Nak koyak dalam mulut dia. Naik tinggal dia punya daging je. Aduh. Baling-baling tu ambil. Tu main sofrok dekat atas semak. Boleh. Tadi aku kena letak-letak juga. Habis itulah saya macam tu lah. Ya kan main kat tengah ni cetek tak nak ambil punya. Nak main bawah juga yang saiz ni. Dia malas nak makan. Cakap saya ke sini je main atas tu. Lepas tepi je. Oh, ambil kau. Penuh mulut. Dalam dalam Dia ada saiz besar dia ekor. Musuh kita ni apa tengok saiznya? Kat rumah. Oh dah dia masuk gari dah. Masuk gari dah. Dia bertahan ganas juga. SP banyak semua telan dalam tapi tu lah. Kena dia makan telan, ada dia makan muntah-muntah.
Tengkorak kau ni. Mampus lah kau ni. Mati je. Jolok lah, jolok ke dalam, jolok ke dalam. Tu kalau pakai yang kecil aku itu rasa macam dead tu. Itu tu lagi masuk dalam tadi tu. Arwah. Sedap oh pakai soft rock oh, rekod video. Soft rocknya halus. Saiz-saiz tu sedap lah main. Saya curut. Ada lagi tu. Macam ada macam barang ni je. Ni kasut ni belum. Ni kasut. Ambil nyedut tu. Letak balik lah. Ayah kasut mana? Tu kena badan. Besar. Dia nyedut, dia ambil nyedut. Wish. Oh. Dia kalau ambil nyedut kasar tu. Tengok ada yang lari buat away mak ni. Dekat tu tadi kan main tu tepi tu kan. Pegang tali jangan joran, patah joran kau. Patah lagi kau. Lagi. Saya tak tahu nak buat apa dah tu Asyik. Kejap. Last. Ni ambil gambar jap. Ha? Susun nak ambil gambar. Kena ambil mana? Yang lain kelupakan. Yang dead tu balik lah, dead. Ni mati pun tak apa ni. Jom kita release. Ya. Yeah. Besar untuk balik, yang kecil kita lepaskan. Lepas. Ini kecil Satu cekak kau. Dah. Ini dah dead.